Okey Cik Syuib, okey, untuk isu berkenaan dengan number of day, iaitu hari bekerja, maksud dia kat sini user perlu masukkan berapa jumlah hari yang staff perlu datang bekerja. Contoh, tekan Januari, Januari ada 31 hari. So dalam 31 tu 27 staff kena datang bekerja, wajib datang bekerja. So maksudnya hari selebihnya tu dia rest day lah. So kita kiranya nanti basic salary dia akan bahagi dengan hari yang dia perlu datang bekerja. So contoh 27, so dia akan dapat setiap satu hari tu per day tu berapa amount dia. Okey, kalau misal kata user nak tetapkan, okey, setiap bulan tu 30. So Januari 30, Februari 30. So nanti dia tak tally dengan bekerja dia tu amount untuk hari per day tu, sebab nanti makin berkurang pula amount dia. Sebab kita dah kira dengan hari yang dia rest day. Okey, so untuk mudah kena masukkan berapa jumlah yang staff tu perlu datang bekerja. Okey, itu saja. Thank you.